Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Adeline Khairi binti Muhammad Lafiz. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di SK Tuntung yang terletak di negeri Pahang Darul Makmur yang terkenal dengan patin tempoyak. Kod sekolah saya ialah CBA 4001. Kawan-kawan, saya mempunyai hobi yang sangat menarik iaitu membaca, melukis dan mewarna serta menghasilkan seni kraf tangan. Manakala cita-cita saya pula menjadi seorang pensyarah di universiti. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi satu cerita yang telah menarik perhatian saya untuk membaca iaitu Keris Emas di Perigi Buku. Untuk pengetahuan semua, buku ini adalah hasil tulisan Mas Johan dan mengandungi 46 muka surat pencetak. Buku ini berkisarkan kepada cerita dongeng rakyat. Tahu tak apa itu cerita dongeng? Cerita dongeng adalah cerita hasil rekaan manusia yang memberikan banyak pengajaran. Saya sangat suka membaca buku cerita begini kerana ia sangat menarik, menghiburkan dan memberikan banyak pengajaran. Di samping itu juga, dari awal hingga akhir, pembaca akan tertanya-tanya konflik yang melibatkan keris emas tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Buku Mas Sendirian Berhad dan boleh didapati di perpustakaan sekolah. Tema utama pada cerita ini adalah pemerintahan yang adil, baik dan bijaksana. Buku ini berkisar cerita di zaman dahulu. Terdapat sebuah negeri yang bernama Tanjung Puteri. Negeri ini diperintah oleh Sultan bernama Sultan Malik yang telah tua dan uzur. Sultan Malik mempunyai anak bernama Raja Muda Indra Syafri yang berhati mulia. Raja Muda Indra Syafri sangat disukai oleh rakyatnya. Raja Muda Indra Syafri tidak suka rakyatnya bersikap biadab dan bergaduh di kalangan sendiri. Baginda juga tidak suka orang berkata tentang hal ayandanya. Walau bagaimanapun, hal ini diketahui oleh Raja Bakri yang memerintah negeri Teluk Gaduh. Raja Bakri berniat untuk menakluki negeri Tanjung Puteri. Akan tetapi, Raja Bakri ini jahat. Baginda telah menghantar ahli sihir ke negeri Tanjung Puteri untuk membunuh Sultan Malik dan Raja Muda Indra Syafri. Pada suatu malam, Raja Muda Indra Syafri telah mendapat mimpi. Di dalam mimpi tersebut, datang seorang tua yang menyuruhnya mencari keris emas untuk menghadapi ahli sihir yang kuat lagi berbisu. Raja Muda Indra Syafri telah mengarahkan hulu balangnya mencari keris emas tersebut dan telah menjumpainya. Sultan Malik menyuruh Raja Muda Indra Syafri mencari keris emas itu dengan hati-hati. Ahli sihir yang jahat itu telah datang ke istana dan menyamar untuk berjumpa dengan Raja Muda Indra Syafri. Keris emas siaga sisir di pinggang Raja Muda Indra Syafri telah bergetar dan melayang ke arah ahli sihir. Ahli sihir itu dan Raja Muda Indra Syafri telah berperang dengan sungguh hebat. Serangan demi serangan, keris emas itu telah menolong Raja Muda Indra Syafri menangkis serangan yang dilancarkan oleh ahli sihir. Ahli sihir itu telah bertukar menjadi seekor naga yang besar dan ganas. Akan tetapi dengan kuasa Tuhan dan pertolongan keris emas, Raja Muda Indra Syafri dapat menewaskan naga itu. Apabila mendapat tahu bahawa ahli sihir itu dihantar oleh Raja Bakri, Raja Muda Indra Syafri telah menghantar anggota tenteranya ke negeri Teluk Gaduh untuk menyerang. Peperangan itu dimenangi oleh Raja Muda Indra Syafri. Saya sangat suka membaca buku cerita begini kerana jalan ceritanya. Buku ini juga disediakan lukisan grafik yang menggambarkan situasi setiap plot penceritaan. Jadi, mudah difahami. Buku ini juga mengangkat elemen Melayu seperti keris, legenda dan muafakat rakyat bersama pemerintah. Cuma pada pendapat saya, ada sedikit perkara yang boleh ditambah baik
bagi menarik lebih minat pembaca, iaitu lukisan grafik tersebut hendaklah diwarnakan dengan cantik. Akhir sekali saya ingin katakan bahawa buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh pelajar sekolah seperti saya dan saya sangat mengesyorkan setiap pelajar untuk membacanya. Sekian, terima kasih.